Bila buat cottage pie ni, Eri teringat arwah nenek dulu makanan jadi lama kasih sayang. Tapi itulah rasa nikmat syukur bersama. Tapi hari ni Eri nak masak version lengkap, tapi sememangnya tetap semangat berkongsi dan mengingati perjuangan bersama. Banyakkan ketan yang dah rebus. Kalau nak senang, korang lumutkan masa dia panas-panas tau. Masukkan serbuk black pepper, susu segar sikit dan juga anchor butter. Anchor butter ni pun diperbuat daripada 100% susu lembu daripada New Zealand. Seterusnya masukkan bawang holland, bawang putih. Masukkan daging cincang, masukkan serbuk cili, serbuk black pepper, sos pasta tomato. Nak letak air sikit pun boleh. Okey, kita punya beef dah siap. Lepas kita letak dekat bekas and then gunakan perfect Italiano mozzarella cheese. Layerkan mozzarella cheese yang berlemak ni, letak kentang tadi and then atas ni kita letak lagi cheese mozzarella. Okey, cottage pie kita dah siap bake selama 20 minit. Combination butter anchor dan juga mozzarella cheese perfect Italiano memang premium dan sedap. Perfect Italiano ni juga made from Australia tau. Rasa penuh, kaya dengan keju dan berkrim. Tengoklah cheese cair dia pun cantik je. Korang jangan lupa cuba tau. Selamat mencuba semua. Selamat Hari Malaysia buat Eri dan semua. Bye.